Korang ada masa tak untuk pening kepala? Jawapan dari SYM ialah, ya, korang ada masa. Kenapa? Ini dia. SYM ADX-TG 400 baru je dilancarkan. Sejurusnya memenuhi lagi segmen skuter 400cc ni. Pening tak kepala korang nak pilih? Apa yang menarik pasal skuter ni ialah sebuah jentera yang boleh masuk off-road. Selain dari itu, binaan skuter ni antara yang unik dalam kelasnya sebab posisi enjin digantung pada tengah kerangka dan disokong dengan dua balancer shaft untuk kurangkan gegaran enjin. Efeknya, tunggangan yang lebih yakin dan selesa. ADX-TG 400 dikuasakan enjin 399cc, satu silinder berkuasa 35 horsepower dan 37 Nm. Dipadankan dengan CVT dan juga sistem pacuan rantai. Sistem suspensi pula ialah fork USD hadapan dan multi-link untuk belakang. Sistem brake gunakan disc brake dengan dua channel ABS depan belakang dipadankan dengan traction control. Kedua sistem ni boleh ditutup bila dalam mode off-road. Kelengkapan yang lain adalah windscreen yang boleh laras, smart key system, pelindung tangan dan bawah enjin, lampu LED setaranya, soket USB, meter LCD dan paling menarik, ruang simpanan 32 liter. Harga jualan tanpa insurans untuk skuter ni ialah RM29,888. Korang rasa macam mana pilihan skuter ni dalam segmen 400cc?